Bila masa terbaik untuk melabur, bila masa terbaik untuk ambil takaful, bila masa terbaik untuk buat keputusan. Actually masa lebih berharga daripada emas lah. Kalau hari ni you tak gunakan masa tu untuk sesuatu benda yang you perlu buat ataupun berbaloi, masa tu akan habis. Ini dia Alif Sanusi, lebih 15 tahun dalam dunia personal finance. Daripada takaful, unit trust, sehinggalah financial planning. Sepanjang perjalanan itu, dia melihat sendiri bagaimana manusia membuat keputusan tentang duit, masa dan kehidupan. Hari ini, kita akan melihat kewangan dari sudut yang mungkin selama ini kita tak pernah fikirkan. Cash risking is you boleh beli opportunity waktu opportunity datang. Ada orang dia ada a lot of opportunity tapi dia tak ada duit. Ada orang dia ada a lot of duit, tak ada opportunity. Tapi bila you ada banyak duit, you boleh create opportunity. 7 tahun you bina kekayaan, cap the cash, nanti bila ekonomi jatuh, you beli balik semua sekali tu dan you repeat lah benda tu. Dalam Islam kita panggil kitaran Yusof lah. Orang kaya dia boleh jadi lebih kaya dengan hutang. Kenapa orang kita tak buat? Sistem lah kan, maksudnya sama ada you create the system, you tengok dia loophole ataupun saya baru tengok kita punya YouTube Analytics dan saya dapati bahawa sebanyak 82% daripada anda semua yang menonton Lagu Lutut Podcast masih belum subscribe ke channel Lagu Lutut Podcast. Jadi boleh tak saya nak ajak anda semua untuk sama-sama sertai 18% kepada mereka yang sudah subscribe. Sebab bila anda subscribe Lagu Lutut Podcast ni, dia membantu tim kami untuk menghasilkan lagi banyak konten dan boleh menjemput lebih banyak guest yang boleh memberi lebih banyak input dan nilai dalam membantu anda untuk memajukan diri dalam bisnes dan juga diri kita semua sendiri. Jadi jemput subscribe, dan subscribe tu percuma saja. Anda boleh subscribe dengan tekan butang merah di bawah. Sekarang silalah sambung tonton Lagu Lutut Podcast. Terima kasih. Jangan risau tuan. tak risau. Selamat datang ke Lagu Lutut Podcast tuan. Yes, terima kasih. Untuk saya Rasa macam mengejut kan? tak, saya dia macam excited dan gemuruh tu. Dia dalam keadaan yang sama. Dan kita tak tahu which one actually. Jadi kita kena decide sama ada kita excited atau Kan? kita gemuruh. Menarik tu. Ah, Apa yang membuatkan tuan rasa excited kalau kita teruskan podcast ni? okay. Satu, kita akan cuba benda baru. Sebab last kita orang berpodcast ni masa COVID actually. Oh. Sebab kalau you perasan masa COVID kita ada kita panggil CH, Clubhouse. Betul? Clubhouse? So Clubhouse ni dia podcast yang Online lah. online, Betul? tak ada muka kan. Betul? So masa tu yang boleh join podcast, yang boleh join Clubhouse ni Apple kan. Apple. Pengguna Apple lah. Jadi saya tak ada Apple, saya tak ada phone iPhone kan. Tapi saya ada iPad lah. So kita guna iPad untuk access, dan benda tu paling interesting. You kena di-invite untuk masuk Clubhouse tu kan. That bila you dah join Clubhouse tu dah first podcast. Yang paling interesting about that adalah kita ada develop beberapa channel waktu tu. Antaranya kalau yang pernah join waktu tu dekat tu Clubhouse tu, kita panggil channel Selamat Pagi Malaysia dengan grup mamak lah. Selamat Pagi Malaysia tu kita start pukul 7 pagi sampai pukul 10 pagi. Tanpa sengaja kita buat channel tu, dan mamak daripada pukul 10 pagi tu sampai malam. Tuan, saya nak tanya tuan. So, saya kenal tuan sebab tuan ni lah orang finance. Ya. Personal finance yang especially bahagian Islamic finance. Fokus untuk Bukan. Islam. Kalau tuan dah berapa lama dalam industri ni? Okay, saya start after saya graduate. Maksudnya saya graduate dalam tahun saya graduate 2009, saya kerja dalam 2 tahun, dan saya join dalam bidang finance ni dalam 2010-2011 lah. Maksudnya dah 15 tahun. Actually. Dalam tempoh 15 tahun ni kan tuan, sebagai orang yang dalam career ni, apa yang tuan paling syukuri sekali dalam pengalaman tuan dalam career 15 tahun sebagai personal finance ni? Dia actually benda yang saya syukur sekali adalah masa lah. Sebab kalau saya cerita pasal flow 15 tahun tu kan, bila kita cerita 15 tahun tu, for me, saya sangat syukur saya dalam bidang personal finance ni, apa yang saya buat. Dan saya punya partner wife saya pun terima benda tu dan support saya.
My family, my parents-in-law pun support benda ni. Ceritanya bila saya join benda ni kan, personal finance as a agent takaful lah, 2010 saya join. Waktu tu struggle. Waktu tu agent takaful tak macam sekarang lah, you masuk, you ada financing everything kan. You kena usaha, maksudnya bulan tu ada commission, ada sales, ada commission, then you develop from that lah. Tu style je lama kan. 2011 tu saya accident motor, patah ankle pecah, semua patah semua kan. So saya daripada bulan 4 sampai bulan 10 tu saya tak bekerja. Tak boleh kerja lah sebab saya dah terlantar tapi still ada income as a agent takaful lah. Then berlaku pada family, dan saya upgrade saya punya career as a unit trust agent. Lepas tu saya upgrade kepada financial planner kan. Dalam tempoh tu berlaku pada family. Saya boleh jaga family saya boleh jaga isteri saya. Ada masa saya tak boleh kerja sebab saya sakit. Tapi ada income tu masih ada dan masa tu ada pada saya. Saya walaupun income tu tak besar, tapi you have time to recovery, time for yourself untuk spend untuk keluarga. Sebabnya contoh kalau kita kerja masa tu makan gaji ke apa kan, kita mungkin tak boleh jaga isteri kita kalau dia sakit. Tapi because of dan masa kita berkongsi berkaitan dengan finance dan kita ada income tu, kita ada masa tu sangat for me mewah. Dia punya rezeki tu segi masa dan you boleh take care of everything lah. Jadi kalau nak disyukuri tu adalah saya ada kelebihan masa. Cumanya bila ada kelebihan masa ni kadang-kadang you tidak bersyukur. Maksudnya bukan tak bersyukur, you bersyukur tapi you salah guna. You tak guna pada benda yang sepatutnya lah. Apa contoh yang tuan pernah nampak orang lain buat yang menunjukkan yang dia salah guna masa yang diberikan? Contoh, bila you ada kelebihan masa, you ada masa untuk explore benda. Tapi you tangguh. You buat benda macam yelah kalau orang sakit you boleh rehat lah. Tapi kalau contoh you macam okay esok lah, hari ni tak buat apa-apa kan, rehat lah, esok ada masa. Tapi kita tak sure esok adakah kita ada masa sebenarnya. Sebab kita ada masa hari ni, tomorrow kita tak tahu apa jadi pada malam ni. Tomorrow esok kita tak ada masa. Kita sakit ke, kita kena pergi tolong orang ke, kita memang tak boleh spend untuk benda yang kita sepatutnya buat. Contoh macam kita kena basuh baju hari ni kan, ada masa. Tapi dia esok lah. Tapi you can sure tak you boleh basuh baju esok kan? Tak sure kan, sebab mungkin hujan, mungkin mesin basuh rosak. So you postpone. Jadi redundant lah benda tu. Maksudnya macam menyesal aku hari tu patutnya aku basuh. You dah tidak mensyukuri Tentang masa. masa tu lah. Apa kaitan masa dengan duit ni tuan? Selalunya kita cakap masa itu emas. Basically kita boleh nampak yang masa itu berkait rapat dengan kekayaan, duit. Tapi apa kaitannya sebenarnya daripada pandangan tuan? So far dia banyak konsep tau. Tengok siapa yang you follow, you baca, ataupun siapa perspektif mana yang you nak ambil lah kan. Ada orang kata masa tu emas. Kenapa? Sebab setiap orang ada masa 24 jam. Kalau you tak spend wisely, you takkan dapat masa tu balik. Actually masa lebih berharga daripada emas lah. Sebab emas kalau hari ni you jual, besok you boleh beli lagi. Tapi masa kalau hari ni you tak gunakan masa tu untuk sesuatu benda yang you perlu buat ataupun berbaloi, masa tu akan habis. Dan you tak boleh dapat masa tu balik. Okay. Dan masa tu ada, kalau macam dalam bahasa Arab, masa tu ibarat pedang. Kalau kita tak gunakan pedang tu secara baik, dan pedang tu akan gunakan kita, melukakan kita lah. Contohnya macam you kata hari ni, hari ni saya nak bersenam, gunakan masa tu untuk bersenam. Sampai waktunya you kata esok lah, dan esok lah. Sampai hujung-hujung you tak bersenam kan. Tapi hari ni you perlukan kekuatan, you perlukan tenaga,
you perlukan kebolehan daripada hasil senaman tu untuk you buat sesuatu. Contoh, you nak kerja pencuri ke, you nak kena jaga orang ke, you nak kena kerja ke. Tapi you tak ada. Why? Sebab you dah wasting masa tadi untuk develop something. Sama juga dengan kewangan. Kalau contoh macam kita tak, dia ni sudut masa sudut rezeki lain. Sudut rezeki mungkin you boleh dapat jackpot ke, you boleh dapat cabutan bertuah, you boleh dapat some rezeki tergolek ke kan. Tapi masa ni kalau kita menyimpan, orang yang mula menyimpan RM100 setiap bulan pada umur 20-an, dia akan dapat lebih banyak berbanding orang yang menyimpan baru umur 40. Sebab orang menyimpan umur 40 RM100 ni dia dah ketinggalan 20 tahun. Tu sebab kalau dia macam dari segi kewangan ni, dia punya ceritanya macam katanya, bila masa terbaik untuk melabur, bila masa terbaik untuk ambil takaful, bila masa terbaik untuk buat keputusan. Jawapannya adalah 20 tahun dulu. Tahu macam pokok durian kan? Bila masa terbaik untuk tanam pokok durian? 20 tahun dulu. Kenapa? Sebab hari ni kita boleh menikmati hasilnya. Okay, saya tanya tuan balik, bila masa kedua terbaik untuk buat benda tu? Sekarang. Okay, sebab jawapan je betul. Tak ada lah. Sekarang lah. Okay. Maksud, takkan kita nak buat esok pula kan? Jadi kita mula sekarang lah. At least kita put something lah. Kita put something lah. Maksudnya kalau 20 tahun lepas kita tak dapat buat, kita buat sekarang. So another 20 years kalau kita tak dapat semua, at least kita dapat separuh. Cuma orang yang bila masa dia dah pending, dia kena kerja lebih banyak lah. Sebab semua benda perlukan masa. Macam contoh falsafah kata, Rom tidak dibina dalam masa satu malam. Masa kan? Jadi cerita 1001 malam Arabian Night tu kan, actually cerita tu adalah untuk dia beli masa untuk selamatkan diri dia. Macam mana tu? Kan ni rumusan lah, nanti boleh cerita je tak apa. Cerita tu kan kalau Arabian Night kan daripada Arab kan. Okay. Tapi cerita tu asal daripada Parsi lah. Seorang raja ni, dia dah kecewa dengan perempuan. Dia tak percaya sebab dia punya wife tu khianat dia lah. So dia akan kahwin pagi, malam dia akan bersama, besok pagi dia akan bunuh. Dia akan buat macam itu tiap-tiap malam. Sehinggalah wanita-wanita di kawasan tu, di kerajaan tu dah habis, dah tak ada dah. Yang ada adalah anak-anak pembesar. Jadi ada seorang pembesar ni, dia ada 2 anak perempuan, kakak dan adik lah. Si kakak ni dikurniakan dengan satu benda, kecerdikan. Dia bukan sekadar pandai, dia cerdik. So bagaimana dia tahu bila bapak dia dapat tahu bahawa dia terpaksa kahwinkan puterinya kepada raja, dia dah susah hati lah. Bapak memang sayang anak perempuan kan, lagi-lagi anak pertama. Sebab anak pertama perempuan ni reflection daripada diri dia versi perempuan. Dia sayang puteri, precious. So dia kata, kalau kau mati, adik kau pun akan mati kan. So akak ni dia bukan sayang diri dia, dia sayang ke adik dia. Dia nak protect adik dia. Kalau aku mati, adik aku mati. So macam mana aku tak mati supaya adik aku tak mati? Itu cerita banyak versi lah. Ni versi yang saya tahulah. Jadi dia setiap malam tu dia cerita pada raja. Sebuah cerita. Tapi cerita tu tak pernah habis. Dan cerita tu keep bersambung. Dan waktu dia bercerita tu, dia bukan bercerita pada raja saja. Jadi ada a few people yang dengar lah, termasuk adiknya dan termasuk beberapa pelayan istana dan juga malam tu lah. Jadi apa yang berlaku adalah dia macam esok malam Jadi sampailah satu ketika bahawa raja tu tak jadi bunuh. Dia dah habit tu dah, dan perempuan ni bantu untuk build the trust pada raja tu, dan banyak benda lah daripada cerita tu. Raja tu dapat buat benda yang baik lah. Beli masa juga macam tu. Dan saya pun tak tahu berapa banyak masa yang saya ada lagi kan. That's why kalau kita tanya berapa goal, masa tu emas, ya masa tu boleh jadi emas, masa tu boleh jadi pedang. Maksudnya kat sini daripada tarifan tu, saya teringat satu istilah juga. Kalau orang dia kata zaman sekarang ni social media kan. Orang kata social media ni ibarat pisau. Okay. Kalau guna untuk potong sayur, dia berguna lah.
Kalau guna untuk cocok orang, dia tak berguna lah. Tapi jadi macam seolah-olah bila kita kaitkan dengan masa itu pedang, dan pedang tu pun alat. So adakah masa itu alat? Ya. Kalau you kata masa tu alat, possible. Sebab orang kaya, dia boleh beli masa. I see. Contoh, macam saya ada masa 24 jam. Tuan ada masa 24 jam kan. Jadi kalau kita buat podcast ni, kita dah record, kita perlu edit, kita perlu post. So adakah dalam masa 24 jam tu kita dapat buat semua benda? Tak kan? Tapi hasil dia lebih kurang, contoh kita guna 24 jam kita buat, sunting everything dan dapat contoh amount, value. Value tu biasa kalau sekarang kita convert to amount lah, maksudnya money kan, duit kan. Tapi kalau kita tahu, okay, masa aku ni berapa harga dia, aku boleh takrifkan, macam sekarang lebih kurang kita tahu berapa sebulan kita boleh buat, berapa jam kerja sehari, kita divide. So far 1 jam masa kita contoh RM50, RM60. Sometimes ada orang precious masa dia 100, ada yang 1000, ada yang satu masa 30,000. That's why people boleh bayar coaching sebab dia nak beli masa orang untuk bersama dia kan. So why not kita just bayar piece of time, kita beli masa orang lain untuk buat kerja yang patut kita buat. So kita dah jimat masa kita kan, dan kita boleh buat benda lain lah. Contoh macam tuan buat podcast, editing mungkin tuan boleh buat sendiri, ataupun ada partner, ataupun ada things dulu. Jadi why not kita just ambil imbuhan yang kita dapat tu, kita bayar. Actually kita jimat pada masa kita, dan kita boleh buat benda something, baca buku, interview orang lain, ataupun macam contoh orang yang kecil kilang kan, dia nak buat untuk kain berjela-jela, tak boleh. So dia hire orang-orang untuk tenun kain dia, dapat lebih banyak kualiti pada bayaran tertentu, dan dia dapat jimat masa dia. Dia cuma manage orang je lah. Maksudnya kita boleh beli. Kalau dia alat, ya kita boleh belilah. Tapi value tu, sama ada orang tetapkan kita punya value, masa kita, ataupun kita boleh tetapkan sendiri berapa value masa kita. Sebelum kita ke situ kan, itu soalan yang menarik sebenarnya. Bukan soalan menarik, itu antara sudut yang menarik yang saya nak tanya nanti. Tapi sebelum tu kan, saya nak tanya, kenapa kebanyakan daripada kita ni tak sedar? Sebab tadi istilah yang tuan cakap tadi tu basically dalam bahasa putihnya leverage masa tersebut kan. Yes. Kenapa orang kita sekarang ni susah nak sedar tentang benda tu? Which one, leverage ke masa? Leverage masa. Adakah sebab dah memang dah terbiasa always guna masa untuk dapatkan sesuatu instead of beli masa orang, ataupun macam mana? Okay. Memang kalau biasa kat orang social media dia tahu, waktu muda kita ada masa, kita ada tenaga, tapi kita tak ada duit. Waktu pertengahan kita mungkin ada tenaga, kita ada duit, kita tak ada masa. Waktu tua kita ada duit, kita ada masa, kita ada masa, tak ada kita tenaga. tak ada tenaga. So satu ilmu lah. Ilmu macam mana you nak dapat benda tu kan. Ilmu tu sama ada you kena go through the process untuk dapatkan ilmu tu, ataupun you diajar, ataupun you pergi belajar. Okay. Diajar ni macam contoh, memang your father atau your family ataupun you got mentor yang memang tahu pasal leverage ni. Dia akan paksa kau buat sekian. You pun tak tahu nak buat apa, you follow je sekian. Bayangan, macam gini. So you got the ilmu lah. Ada pula you memang tahu tapi you tak ada cara. You pergi cari mentor, cari coach, pergi belajar. So you dah shortcut. Ada pula yang macam nombor 1, contoh belajar kerja apa semua. Jadi makin lama dia naik stage of life tu, dia dapat belajar. Macam gini untuk leverage masa. Jadi sebab benda ni, katalah first thing first, dalam untuk convert duit, kita memang kena gunakan masa dan tenaga lah baru dapat duit kan. Tapi itu dipanggil aktif lah. Active income. Passive income tu pula, kalau kita tak perlukan tenaga atau masa, tapi orang lain boleh buat untuk kita. Untuk macam investment yang tidak perlukan pemantauan yang kerap lah. Kalau you memang pemantauan yang kerap, tu pun kira aktif juga lah, sebab you kena tengok untuk pantau kan. Actually experience dan juga belajar lah. Kena belajar lah. So bila cakap pasal active income tadi kan, and then tuan pun
cakap pasal orang tu yang meletak nilai pada kita ataupun kita sendiri yang menilai diri kita. Basically apa formula untuk menilai diri kita tu? Okay. Apa yang kalau contoh bagaimana nilai diri kita kan? Kalau contoh kita tak ada value yang untuk kita tawarkan, kita kosong, macam kita baru lepas graduate kan, kita kosong. Jadi orang kena tentukan, you nak kerja dengan I bagi you 2,000 30 hari kerja, nilai you lah. So you punya nilai lah 2,000 lah. Bagi 30 lah. Bagi 30, bagi berapa jam kerja lah. Contoh kerja 8 jam kali 30, bagi lepas tu total bagian 2,000 tu lah you dapat. Ataupun you memang ada value. Contohnya waktu you belajar tu you ada boleh buat podcast, boleh setting, boleh design apa semua. You tahu market harga berapa. Jadi bila kata okay, saya nak hire you. Kan? Ni gaji ribu. Oh no, I punya value adalah 5,000. Kalau you nak, you boleh ni my portfolio everything. Sama ada you boleh terima value yang orang offer ataupun you boleh tahu dah berapa value you berdasarkan market ataupun pengalaman sebelum tu yang you dah go through untuk something tu lah. Tapi ada masa kita panggil win-win. I terima apa you punya offer, you terima I punya offer, so win-win. Mungkin value you lebih tinggi daripada I, tapi I punya rendah, ataupun I punya tinggi, you punya rendah. Dia call leverage lah. Kita ada common understanding yang kita accept value masing-masing. Sebab you melengkapkan diri saya melengkapkan diri you lah, awak kan. Jadi kita akan boleh buat lebih baik value tu. Exposure, ilmu, pengetahuan. Sebab kita tak tahu. Sometimes kerjasama ataupun value yang kita offer tu nampak kecil bagi kita, tapi besar untuk orang tu. Ataupun orang tu value yang dia offer tu nampak besar, tapi lebih kecil. Sebab depends lah untuk ketika dan waktu tu lah. Tadi Tuan cakap pasal masa tadi. Dan Tuan kaitkan dengan duit. Istilah bahasa Inggeris dia orang panggil sebagai compounding lah, betul kan? Betul. Compounding. Okay. Tapi kebanyakan orang bila dia cakap pasal compounding tu, dia cakap pasal duit yang terkumpul. Jarang orang cerita berkenaan dengan duit yang negatif. Maksudnya hutang. Contohnya. So, kenapa orang Malaysia especially dia boleh tak sedar yang hutang tu ada compounding dan sebenarnya dia orang termakan sedikit demi sedikit. Sebab setahu saya lah kan, hutang ni dia ibarat macam selalu dipandang, entahlah macam mana cakap, nak kata keji tak juga tapi apa pandangan Tuan tentang hutang, compounding, hutang dan compounding? Bila kalau kita hutang, kita tak panggil compounding lah, kita panggil interest kan. Okay, tak, bukan maksudnya I mean, the term is same. Tapi kalau untuk hutang kita panggil interest. Kalau untuk gain kita panggil compounding. Biasanya kalau untuk kurang kita panggil interest. Oh, I ataupun see. inflation. Faham. Okay. Benda yang boleh menyusut nilai ataupun benda yang boleh kita panggil ganda lah kan. Faham. Okay. Firstly, kenapa you berhutang? Kan? Dia kata, kalau ada school of thought kata ada hutang baik, hutang jahat. Kan? Jadi for me hutang is hutang lah. Kan? Cuma hutang tu digunakan untuk apa? And how you manage the hutang lah kan. Kebanyakan ada ketika you berhutang sebab most of the people lah kan. Dia sebab terdesak. Sebab macam duit tak cukup. Duit tak cukup tu banyak lah. Sebab terlebih belanja, kena tipu, sakit, apa semua, tak ada backup, tak ada simpanan kecemasan. Everything terpaksa pakai lebih. Jadi you terpaksa berhutang lah. You terpaksa ambil masa depan punya duit untuk pakai kan. Dah ada hutang yang akan kena ada dia punya interest atau compounding, ada hutang yang tak ada lah. Tengok kat mana you ambil. Tapi bila you dah guna duit masa depan, you kena bayar balik kan duit tu. Sama ada you bayar, mestilah bayar bulan-bulan lah sebab you nak kecilkan kan. Jadi actually you bayar lebih. Tapi sebab you bayar bulan-bulan tu sikit, you tak rasa benda tu macam membebankan. Jadi you rasa okay lah, selagi boleh bayar, selagi boleh pusing, okay lah. Tapi once kalau kita dah terpelecok, hutang tu makin besar, kita akan rasa suffocated lah. Melainkan kalau you punya pendapatan bertambah.
Dia boleh kecilkan ratio tu. Ada orang pula, dia buat hutang, dia sandarkan dengan value. Maksudnya dia beli rumah. Gadai lah. Beli rumah lah. Maksud makin lama dia beli hutang, dia bayar rumah tu, jadi rumah tu makin naik harga. Sebenarnya, yelah, itu dari segi kita nampak benda tu lah. Jadi bermaksud kalau dia tak boleh nak bayar rumah tu, sama ada dia jual rumah tu, ataupun dia sewakan rumah tu untuk bayar hutang. Ataupun dia refinance bertambah hutang lah. Kalau orang yang lagi kaya, maksudnya not T20 tau, ni macam contoh Elon Musk, macam Bezos semua tu kan, ataupun itu dekat luar negara lain, biasa kita baca buku, kita tengok video, biasa nama-nama tu keluar. Tapi kalau macam kat Malaysia ni pun ramai juga, cuma dia tak bagi tahu lah, saya buat hutang ni. Memang ada lah, kalau you memang go through journal ke apa, you akan dapat nama-nama tu lah. Saya tak nak sebut lah. Jadi, diorang ada saham, diorang letak saham tu dekat bank, dia dapat hutang, dia beli lagi saham. Nanti saham tu naik, saham dia. Kan? Kalau saham tu jatuh, dia bayar beza tu. Jadi, dia hutang pada aset dia. Maksudnya, dia letak aset dia dan dia dapatkan duit untuk lebih banyak. Itu sebab kalau you tengok Robert Kiyosaki kan, dia tak cerita berapa aset dia. Sangat. Dia cerita berapa hutang dia kan. Dan dia tak takut berhutang. Sebab apa? Contoh, itu pun one of the leverage lah. Contoh kalau dia meninggal mati ke apa, dia kata hutang dia akan settle. Sama ada insurance ke, sama ada kontra ke, ataupun ada term-term lain. Yang biasa kita pun tak jelas benda ni lah. Hutang ni, actually hutang ni buat for me lah, hutang ni menyebabkan kita malu. Kita banyak malu. Macam saya pun ada hutang kan. Takkan saya tak ada hutang kan. Mesti kita kejut kan. Saya ada hutang. Jadi bila kita ada hutang ni, kadang-kadang kita nak buat sesuatu benda tu, kita rasa macam takut orang cakap apa, ataupun aku belum bayar hutang tapi aku buat benda ni. Dia akan rasa malu. Pagi malu, malam tak lena. Lagi kalau hutang yang dengan orang atau apa kan. Jadi kalau boleh avoid, kita avoid. Sama juga kalau nak bagi orang hutang, kalau you memang boleh, orang minta pinjam duit kan. Kalau contoh, dia tak, you rasa macam, ni kalau aku bagi pinjam ni, dia susah nak bayar kan. Dan you pun tak nak deal with the pressure. One of my mentor cakap adalah, you bagi berapa yang you rasa boleh bagi dan you takkan minta balik. Untuk kalau dia minta 1,000, you boleh nak bagi 100, bagilah. Tapi kalau rasa 100 tu dia tak bayar, okey lah. Dan biasa hutang ni akan buat putus saudara, putus kawan. Kan? Macam from small, dia jadi habit, nanti dia rasa selesa kan. Jadi itu macam, kalau reflect balik you punya podcast sebelum ni, macam Financial Glory, dia ada cerita macam menahan, apa dia panggil menahan kemahuan diri kan. Itu one of the thing lah untuk elak hutang. Waktu kita tengok podcast dengan Cash M, dia tiba ada hutang 4 juta lah. Saya memang tengok cara dia cerita macam dia nak uruskan hutang dia. Hutang tak disengajakan. Macam itu, nak buat macam mana? Tapi still hutang, dia kata tidur tak lena, pagi malu tak nak keluar. That's what happen pada orang yang berhutang actually. Tapi kalau kita hutang dengan bank ni, memang boleh bayar bulan-bulan, okey je. Not okay lah, kalau boleh elakkan lah kan. Tapi current life, nak elak hutang tu sangat susah lah kan. Tapi kan tuan, dia macam ada satu open secret dekat sini, iaitu orang kaya dia boleh jadi lebih kaya dengan hutang. Betul? Cara tu halal kan? Soalan bodoh lah tapi. Kalau cara tu halal, dan kenapa benda tu tak dikongsi? Ataupun kalau benda tu dikongsi sekalipun, kenapa orang kita tak buat kenapa orang kita tak buat benda tu? Okay. Kalau you hutang dengan, contoh kan, you ada rumah. You letak rumah tu pada, hutang ni selagi tak ada riba. Itu betul, je. Betul. Kalau contoh you ada emas, you ada rumah, you ada aset, you pajakkan, you dapat duit, tak ada masalah. So ada something jelas. Tapi kalau boleh elakkan hutang yang ada riba lah. Kalau you rasa was-was, tak follow, tak ikut apa yang you belajar, jangan buat. Kan, melainkan kalau kita terpaksa, ataupun memang ada yang kita panggil mengharuskan benda tu, dan kita yakin boleh buat, kita buat.
Macam itu. Sebab benda ni perdebatan yang tidak akan habis. Melainkan kalau pendapatan itu kita cerita pada sudut yang sama. Habis sudut ni, kita bincang sudut ni. Habis sudut ni, kita bincang sudut ni. Dia tak boleh kalau saya cakap sudut A, cerita sudut B. Tak boleh. Dia tak edit. Dia kena A settle, B settle, okay. Lepas 10 sudut tu kita bincangkan, buat penilaian. Itu pun sebab you kena ada ilmu lah. Atau orang tu yang kena ada ilmu lah. Itu bukan contoh. Perlu tak buat hutang? Tak perlulah. Macam gitu kan. Contoh macam ASB, sangat kontroversi. ASB tu hukumnya harus. Tu pinjaman tu pembiayaan Islamik. Katanya halal. Halal lah sebab Islamik kan. Tapi ada orang kata, tak boleh ni backdoor riba apa semua. You tak yakin nak buat, tak payah buat. Kalau you rasa macam you memang ada aset keturunan, ada ladang, ada tanah, you pajak akan dapat duit. Buatlah ASB ataupun ada emas, letak dapat duit, pajak. Buatlah. Macam orang kaya, dia letak dia punya share, dia letak dia punya aset. Aset dia grow. Oh, dia gadaikan aset. Dia gadaikan Dia pajak. Contoh macam Elon kan. Pajak gadai tak sama. Tak, ni kalau contoh kata macam leverage tadi lah. Dia ada aset, contoh dia ambil berapa ribu unit, berapa harga. Macam orang kaya pun, contoh macam these people, dia tak bayar gaji pakai cash. Dia bayar gaji pakai saham. Okay, banyak soalan. Silakan. So jangan kupas hari ni lah. Nanti kita share belakang lah. So saham tu dia dapat saham. Contoh macam Elon kan, dia dapat saham. Nanti saham tu dia pergi kat bank. Berapa ketika, berapa dia punya tu, dia dapat balik duit. Dan hutang tu tak, dia dapat saham, dia tak jual. Bila tak jual, dia tak kena cukai. Satu. Yang kedua, bila dia hutang, dia dapat duit tu duit hutang, dia tak kena cukai. So dia boleh elak cukai lah. Dan dia bukan T20 lah, dia atas kan. Jadi bila kita cerita pasal orang kaya ni, T20 bukan kaya, Omi lah. Dia masih kena deal dengan cukai everything semua kan. Yang kaya atas lagi. Macam style yang diorang buat ni lah. Jadi apa yang berlaku, jadi bila dia dah letak duit tu kat bank, dia letak saham, dia letak aset cagaran, dia dapat duit, dia buatlah apa dia nak buat, pergi rumah apa semua, buat hutang lain ke apa semua, beli property ke apa semua. Kalau dia nak duit, dia letak property tu dekat bank lagi. Tapi property tu naik harga, saham tu naik harga. Dan kalau benda tu jatuh ataupun susut nilai, dia akan bayar ada balance yang dia perlu bayar tu lah. Mana dia orang belajar semua benda ni? Takkanlah daripada word of mouth sahaja kan? Dia sistem lah kan. Maksudnya sama ada you create the system, you tengok dia loophole kan, ataupun you become part of the system lah kan. Macam itu kan. Contoh macam regulation kan. Itu sebab contoh kan, kalau you jadi orang kaya, you kena ada 10 orang kawan tau. 10 jenis kawan. Okay. Lawyer, peguam, lawyer, accountant, lepas tu penguat kuasa kan. Lepas tu salah satu dari 10 orang tu adalah ahli politik. Kenapa? Sebab ahli politik ni akan serang orang kaya kan. Dan orang kaya akan gunakan ahli politik juga untuk lindungi orang kaya kat mana pun. Maksudnya bukan kata ahli politik ni apa, tapi itulah kejayaan ahli politik ni sangat-sangat dia bergantung dengan siapa yang dia support. Yang support dia. I mean dia boleh jadi yang paling baik. Ramai orang ahli politik baik dan ramai ahli politik yang terpengaruh lah. Macam contoh kat US kan, kena lobby. Dia sokonglah orang yang lobby dia. Polisi dan juga akta-akta yang boleh buat benda tu. Orang kaya pun kena buat tu. Kalau tidak nanti diorang akan target I sebagai nak ambil I punya harta semua. You faham kan? Contoh macam dekat US, dekat US, Korea semua dia ada heritage, maksudnya cukai pusaka kan, kena bagi 30% everything. Sovereign fund ke? Cukai. Maksudnya kalau you nak transfer anak you punya, harta you kepada anak you, dia ada cukai dia lah. Oh, okay. Jadi how dia nak buat? Tu letak kat trustee, pindah nama, macam contoh
Panama Paper, that one kan. Jadi Oh, makin deep dia akan pecah kat mana dia macam kat loophole this country, pusing sana pusing sini, macam itu. Jadi kita ni yelah, harta pun tak banyak, kita tak perlu into the complex lah kan. Macam orang level tu macam hidup dia tak tenang je. Bukan dia yang buat, dia kan ada lawyer tadi. Oh, ya ke? Lawyer tu lain tak tenang. Itu memang kerja lawyer. Oh, okay. Kalau dia buat, dia dapat duit. Menarik. Yalah, macam kita lah. Jadi kita baca buku kan, kita tengok podcast, kita belajar, tapi tak semestinya ilmu tu untuk kita kan. Betul. Kita just that interesting. Sebab benda ni macam kata tadi, Robert Kiyosaki kan, masa tahun 2013, 14, 15 ni I pernah pergi satu kelas pasal Robert Kiyosaki. Kalau kenal Abang Abu lah, he's one of the Dekat Singapore kan dia. Abang Abu, dan dia buat kat Malaysia, dan dia yang ajak I main untuk Yang cash flow game cash tu. flow game. Memang it's a good thing untuk you belajar pasal ilmu kewangan lah, pasal property, stock untuk dapatkan stock, atau how you convince other people untuk support you punya dreams untuk keluar daripada rat race tu kan. Lepas tu, dan setiap kali you main benda tu, you akan nampak insight tau. Nanti you akan panggil your team main kan, nanti you akan dapat insight, oh macam gini. Dan kita punya level, dan saya join team Abang Abu tu untuk jadi coach, everything, ajar orang main semua kan. Dia one of thing yang interesting about finance lah. Dan bila tu you tengok how to Robert Kiyosaki, baca buku dia Fake Money, Cryptocurrency, lepas tu nanti dia akan link to how orang kaya macam hutang apa semua gitu kan. Jadi tapi kita punya level taklah sampai situ, cuma kita tahu oh macam gini orang kaya uruskan duit. Cakap pasal cash flow tadi kan tuan, ada situasi ni menarik untuk saya sebab saya percaya ramai orang sedang hadapi situasi tu. Ada di antara kita yang dia ada hutang yang mana dia kena bayar bulan-bulan. Pada masa yang sama dia juga ada simpanan. Okay. Dan simpanan tu sebenarnya cukup je kalau dia nak lamsamkan hutang tersebut. Okay. Persoalan dia ialah patut ke dilamsamkan, by the way hutang tu tak ada riba, dia macam zero interest. Persoalan dia, untuk yang mana lebih sihat untuk cash flow dia? Adakah dia boleh gunakan habis simpanan dia tu untuk lamsam benda tu supaya dia ada duit untuk masa depan? Ataupun dia kekalkan simpanan yang dia ada, dia just bayar je duit tu bulan-bulan macam biasa? For me ginilah simple. Kalau contoh hutang tu memang membebankan, contoh hutang dengan orang apa kan, emosi put aside lah. Kadang ada sebab emosi apa semua kan, ada trauma, everything, kita put aside first. Kalau contoh memang hutang orang dan orang tu perlukan duit kan, Sama. Tapi kalau bukan orang? Kalau contoh macam institute kan, you bayar awal pun sama, you bayar lambat pun sama. Why not you leverage benda tu? Maksudnya? You put the investment, contoh cash tu dalam investment, dan you bayarlah hutang tu sampai habis. Macam itulah. Tu lebih kompleks lah. Sama juga macam kalau you kata hutang tadi tu kan, jadi kita macam bukan kita tangguh, tapi hutang tu memang kena bayar lah. Cuma bila you mati nanti duit you semua kena tolak hutang apa semua. That's why waris kena tahu lah kan. You kena buat proper planning lah. Duit ni kalau mati bagi sini bayarkan ni semua. Either you buat wasiat ke ataupun someone else uruskan untuk you ke. Macam itulah. Kalau contoh hutang tu tak ada riba ataupun tak ada mengganggu orang yang kita pinjam tu kan. Macam gitulah. So saya punya ni lah, saya punya point of view. Point of view. Sebab benda tu tertanya-tanya juga. Contohnya kalau duit tu memang kan, sebab kan sekarang kan ada tabung May. Kan Maybank punya tu kan. Kadang-kadang orang dia asingkan duit dia siap-siap kat situ sebagai simpanan. Sebenarnya basically duit tu tak adalah grow sangat pun dekat situ. Better lah dia masuk ASB je tak? Minimum ASB lah. For me minimum kalau you nak grow your money kat ASB lah. Kan? Purpose, apa purpose you nak guna masa untuk apa? Untuk grow your money. Bayar untuk tu bila kita cerita pasal hutang, kita akan cerita pasal leverage, kita cerita pasal bagaimana kita nak manage hutang tu. That's why kita boleh tengok apa instrumen yang kita ada. Contoh macam saya hutang dengan awak kan, saya nak bayar ni, saya bayar bulan-bulan.
Tapi saya tak pasti sama ada kalau saya mati, saya dapat bayar habis. That's why kita boleh gunakan instrumen takaful. I mean kita bayar, contoh kita bayarkan polisi tu dan kita namakan polisi tu untuk orang yang yang hutang tadi tu. Kan? Itu one of the things. Ataupun kita kena bagi tahu orang yang lain bahawa kita memang ada hutang ada. Kalau saya mati, apa harta saya ada kena bayar hutang dulu. You kena bagi tahu sebab hutang ni kalau tak settle kita akan tergantung lah amalan kita everything yang tak settle kan. Contoh kalau macam you rasa macam ada duit pun baik, bayar je kan. Bayarlah. Cuma kadang kehidupan ni kita tak pasti. Besok nak pakai. Ataupun bukan salah aku hutang ni bukan salah aku. Ataupun kita rasa selesa tak bayar hutang, tak apalah, tunggulah nanti aku mati aku bayar kat dia. Bila kita cakap soal personal finance dan juga business jugalah in some point untuk mereka yang ada business. One of the thing yang saya belajar ialah cash flow is king. So adakah cash flow is king tu terguna pakai daripada business tu sendiri dan terguna pakai kepada personal finance juga? Itu yang pertama. Kedua, macam mana nak ada cash flow yang positif setiap hari, setiap bulan? Okay, first you kena pisahkanlah personal dengan business lah. Ada orang business dia power urus, tapi personal dia teruk. Ada orang personal dia power, tapi business dia teruk. Ada orang dua-dua bagus, dua-dua teruk. Normal ada 4 quadrant tu kan. Yes, no, yes, 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 no tu kan. Saya suka basically ada orang kat tengah-tengah kan, dia tak tahu apa nak buat. Okay, kalau cash is king, ya betul. Macam tadi saya jumpa salah satu dalam saya daripada program Bank Negara tadi, kita jumpa satu prof doktor ni, umur dia lebih kurang almost 60 lah. Dia kata bapak dia pesan, bapak dia pesan, you doktor, you memang tak ada masa nak pergi belajar investment dululah sebab umur dia 60 kan. Macam sekarang boleh tengok podcast, boleh tengok online kan. You simpan je duit. You kerja, you simpan duit. When the right time come, when the moment come, you all in, dia kata. Maksudnya, tapi you kena ada info lah, you kena ada knowledge lah. Maksudnya, bila all in, bila market tengah drop, bila property tengah jatuh, bila harga emas tengah murah. So, dia all in. So, after some time, memang naik lah. Dan jangan greedy, take out everything, dia kata. And wait another time, beli. Itu untuk personal finance. Itu satu, you boleh guna. Ataupun untuk orang biasa macam saya, first kena tambah pendapatan. Yang kedua kena kurangkan perbelanjaan. Macam mana nak tahu? Memang you kena pantau pendapatan you lah. Atau you kena pantau you punya penggunaan. So kena record every day kan. Macam memang this is basic lah, record every day. Macam saya pun record, saya guna apps, satu apps tu. Saya record every day lah. Apps apa? Money Lover. Saya record every day, jadi saya tahu kat mana duit. Nanti ujung bulan saya tengok lah, bulan ni belanja banyaknya, kat mana aku bocor. Kat sini, kat sini, kat sini. Bulan ni aku banyak invest. Bulan ni aku bayar hutang. Bulan ni aku terpaksa tolong orang. Bulan ni aku bocor kat sini. You know, kat mana yang benefit, kat mana yang bocor. So next month you kena kawal kebocoran tu lah. Because unnecessary belanja kan. Jadi bila you dapat tahu benda tu, baru you tahu yang you akan ada lebihan cash lah. Dan lebihan cash tu bukan boleh guna untuk bulan depan. You kena put somewhere else lah. Dia ada trick dia. Kalau macam saya belajar daripada Abang Abu tu dan saya apply kat my client pasal engine wang lah. Atau konsep daripada Abang Abu tu. Sangat-sangat benefit. Tapi benda tu either you join the class ataupun kita akan ajar. Dia memang nice lah. Dia punya diagram everything semua tu lah. Dan tapi kalau buku, tak ada buku. Abang Abu tu dia tak ada buat buku yang boleh baca pasal diagram dah so far lah. Itu interesting. Kalau untuk business, cash risking is you tak salah. Yang ni cash risking ni macam you boleh beli opportunity waktu opportunity datang. Ada orang dia ada a lot of opportunity tapi dia tak ada duit. Ada orang dia ada a lot of duit, tak ada opportunity. Tapi bila you ada banyak duit, you boleh create opportunity. Kan? Maksudnya macam tadi kalau cash is king, ada orang you memang buat something yang guna machine dan machine tu tengah murah, you boleh beli. You dah jimat. Ataupun contoh kalau kita tengok surah Yusuf kan.
yang cerita pasal 7 Kemarau. lembu gemuk, kemarau tu. Kalau dalam Islam ni kita panggil Kitaran Yusuf lah, 7 tahun. Kitaran Yusof. Okay. Kalau dalam Kristian, dalam Bible dia panggil Joseph Cycle. Orang Kristian pun percaya, orang Islam pun percaya lah. 7 tahun ekonomi akan naik, 7 tahun ekonomi akan turun. Jadi 7 tahun you bina kekayaan, lepas tu you cap the cash, nanti bila ekonomi jatuh, you beli balik semua sekali tu dan you repeat lah benda tu. Okay, sekejap. Macam mana nak apply benda tu dalam reality? Okay, Ataupun contoh dalam untuk reality sebab contoh gini. Sekarang market tengah up ke tengah down? Okay. stagnan. Stagnan kan? Okay. Kita tengok, dia bukan semua market lah. Ada market naik, ada market turun. Maksudnya ada pasar unit trust mungkin tengah naik, US tengah turun, China tengah naik, kan? Emas tengah turun. Okay. Lepas tu ada property tengah naik. Lepas tu nanti kalau berlaku krisis, property tengah turun. Contohlah, gini. Kita tahu tahun 2020, 2020, COVID. COVID tu, waktu tu market tengah jatuh kan. Kalau you ada 1 million, you beli semua saham-saham tengah jatuh tu kan. After 5 years, 7 years, sekarang lah. Mungkin baru lah. You memang profit gila. Sekarang time untuk jual. Okay. Bila kita tapi tengok market lah kan. Ni keseluruhannya tengok market. Not financial advice lah. Not financial advice lah. Ni kita Yusuf. Okay. Jadi market akan turun. Bila market yang turun, orang kena buang kerja, kilang tutup. Kan, bila kilang tutup, orang tak ada income, tak boleh beli rumah. Tak boleh bayar rumah. Kena jual aset. Some investment drop. You dah profit tadi kan, dari cash kan. You belilah. Beli. You kumpul. Bila dekat bawah, dekat curve tu, market reset everything macam Iraq apa, dia akan naik balik betul tak? Naik kan. Orang ni akan dapat kerja baru, orang ni akan dapat duit, dapat belanja. Dia nak beli rumah balik tak? Waktu tu you jual. Kumpul cash balik. Dan you repeat lah benda tu. Cuma kita tak boleh lah timing market unless you memang dalam bidang tu kan. Itulah kadang-kadang bila kita rasa macam, sebab saya pun pernah involve dulu dalam beli US stock, crypto dan sebagainya. Dan memang ada momen yang kita rasa macam, ini opportunity ni. Ya. Tapi, yelah market tengah drop. Sampai bila yang boleh confirm dia akan naik balik? Itu antara persoalannya juga. Tu teknik lah. Itu kena belajar teknik lah. Kalau macam orang main saham, dia ada minute, hours, day, month, apa kan. Tu kena belajar lah. Itu bukan kepakaran saya lah. Tapi kalau contoh memang kita tak ada keberanian, tapi kita ada cash, macam tadi lah, sama ada you all in, yang benda you trust. Contoh macam sekarang emas tengah murah, beli semua. Ataupun you kena kita panggil gunakan teknik compounding lah. Masuk sikit. Orang tak apa. Saya baca dipanggil dia sebagai dollar cost averaging. Ya. Itu bahasa biasa lah. Kalau bahasa Malaysia panggil apa? Puratakan lah. Puratakan. Purata lah. Maksudnya purata ni bukan sekadar untuk dapatkan untung, purata juga untuk cut loss. Saya ada contoh tau benda ni. Dan saya nak cuba fahamkan isteri saya benda ni. Macam contoh satu tempat, kita nak beli ayam lah contoh. Okay. Kita beli ayam satu tempat, ayam tu mahal. Okay. Dan kalau kebetulan pula kita macam dah beli ayam yang paling murah. Sorry. Kita dah beli ayam paling mahal dekat kedai sebelah. Okay. Kan? Dah beli ayam paling mahal ni. Lepas tu kita beli seekor je sebab mahal. Lepas tu kita jalan-jalan pergi supermarket lain, ayam tu antara yang paling murah. Lepas tu dia kata, tadi dah beli dah, apa nak beli sekarang? Lepas tu saya cakap, belilah. Sebab nanti dia akan purata. Okay. Kan? Beli tu, yang murah tu, campur yang tu, bila kita bahagi dua, dia akan jadi nampak macam, okey lah, tak adalah nampak macam mahal, dia jadi purata. Benda tu susah untuk bagi orang faham kaedah tu. Kalau tuan macam ni kita nak explain yang situasi tu kepada orang biasa, bila mana dia terpaksa membuat apa-apa purchasing dan kadang-kadang dia rasa
melepas ataupun alamak aku dah beli dah hari tu, kan ni murah pula, dah ada, tak nak beli dah sebab whatever lah. Dia tengok juga adakah pembelian kedua tu you perlu beli. Macam wife kata, berapa nak beli? Kita bukan nak masak semua pun. Kan? Tapi kata, kan kita beli untuk seminggu. Jadi kalau seminggu, kalau contoh macam kita nak masak hari ni kan, seekor ayam kan. Kalau kita beli seekor ayam, bila lagi nak masak? Kita tak nampak benda tu kan. Tapi kalau kata you memang dah plan untuk seminggu, okay, minggu ni kita biasa beli 3 ayam. Kan? Kos untuk beli 3 ayam dah RM60. Tadi dah beli seekor ayam tu dah RM20. Jadi akan ada penjimatan kat situ. Kalau kita beli 3 ayam terus, kat sini kita beli, kita bagi jimat RM50 ke RM40 ke kan. Itu kalau you perlulah. Kalau you tak beli, kalau contoh you dah beli bag satu, berarti bag second, kenapa nak ada 2 bag? Tak guna juga sebab you memang nak pakai 1 bag ke. Itu dah rugi juga kan. Jadi kat mana kita gunakan ilmu tu untuk yang sesuai. Kalau macam contoh ayam tu, betul lah kita nak pakai. Nak pakai okey lah. Kalau kita kata macam tak pakai, rugi juga. Kan? Saya dah beli, dah makan, okey je. Next time, apa kita kena, mungkin nanti ayam tu rosak ke apa kan. Tengok kat mana yang nak pakai, apa yang nak beli. Mungkin dia tak nampak benda tu, dia fikir, nanti simpan, beku, rosak, apa semua kan, contoh. Tapi kalau segi contoh, you kena ajar dia emas. Macam ni, okey, contoh gini. Kalau umur, okey, contoh gini. Dia masa dia beli emas 10 tahun dulu, contohlah dia beli lipan satu kan, RM10,000 kan. Berapa harga lipan tu sekarang? Mungkin RM30,000? Betul. Kenaikan RM20,000 je lah. Jadi, kalau hari ni saya beli seekor lipan lagi, saya kena bayar RM30,000, betul? Saya kena bayar RM30,000. Tapi you dah ada lipan tu 10 tahun lepas, you punya lipan value RM30,000. Tapi you punya cost RM10,000 kan. Kalau saya beli lagi seekor lipan emas kan, saya kena keluar berapa? RM60,000 lah. Saya lah. Tapi tuan beli sekarang RM30,000 kan. RM30,000 campur semua RM40,000. So cost of you punya lipan satu tu RM20,000. So tuan ada 2 emas yang harga RM40,000. Saya ada 2 emas yang harga RM60,000. Kalau esok saya nak jual, saya kena jual harga RM60,000 ataupun RM70,000 baru saya dapat untung. Tapi tuan boleh jual harga RM45,000, RM50,000, RM60,000, RM70,000. Dan keuntungan tuan lebih banyak. Kan? Jadi mungkin kat situ dia akan lebih faham lah. Jadi kalau orang yang memang dah ada aset contoh kan, dia tak risaulah. Kalau contoh macam saya ada 2 lipan RM60,000, besok turun RM50,000, saya give up. Saya jual, saya dah rugi RM10,000. Tapi tuan ada 2, besok turun, tuan jual RM50,000, tuan untung RM10,000. Itu cost dollar averaging dan keuntungan dan kerugian lah. Tak tuan, dia lebih faham. Bila tuan explain tu memang sangat you punya choice of word tu memang saya rasa sangat mudah untuk saya faham benda tu. Tu lah. Okay tuan, jadi bila kita cakap pasal soal finance ni kan, dan saya percaya tuan pun dah ramai kenal semua finance, orang-orang finance yang lain, personal finance yang lain kan. Apa benda yang kita semua ataupun at least di meja ini berkenaan dengan finance yang kita tak sempat nak bincangkan tapi benda tu penting untuk disuarakan? Okay. Kefahaman saya lah. Setiap orang ni dia ada jalan dia tau. Dan dia ada cara faham dia. Kalau macam contoh you baca buku Psychology of Money tu kan, dia walaupun hidup pada zaman yang sama, adik-beradik kita pun pengalaman yang sama ke, go through everything sama pun, tapi kita ni ada cara pemikiran yang berbeza. Jadi kita akan tengok kewangan tu dari sudut yang berbeza. Tambah pula dengan emosi, dengan faktor persekitaran lah. Walaupun kita membesar dalam keadaan sama kan. Jadi kadang memang benda tu simple, kita cakap pun tak faham. Dan kadang-kadang orang tu rasa macam tak perlulah. Tapi after some time dia kata perlu. Tapi kenapa aku tak buat dulu? Sebab yalah. Yang kedua adalah
rezeki. Konsep rezeki kan. You buat macam mana pun lah. You buat macam mana pun, you tetap tak dapat. Yang you kena faham, bukan rezeki you. You tak buat apa-apa pun, kalau you nak dapat, you akan dapat. Mana boleh macam itu je Alip. Kena usaha lah. Dapat rezeki, betul. Betul. Kalau satu orang yang bila saya cerita macam itu, dia kata macam, saya akan jawab, pernah dengar cerita pasal Imam Malik dengan Imam Syafi'i tak? Pasal rezeki. Macam mana tu? Ni rumusan lah nanti. Imam Malik kata, rezeki tu Allah akan bagi. Ni zahir cerita zahir. Rezeki tu memang Allah akan bagi. Kalau rezeki kau ada, memang kau akan dapat. Kan? Imam Syafi'i kata, kita kena keluar dan usaha untuk dapat rezeki tu. Ini cerita zahir lah. Jadi satu hari, Imam nak pada anggur lah. Dia nak makan anggur. Lepas tu, Imam Syafi'i pun keluar. Lepas tu orang jumpa dia, bagi dia anggur. Kan? Dia kata. Jadi Imam Syafi'i rasa happy, kata, ni anggur kan? Aku nak makan anggur dan orang bagi aku anggur kan? Dan dia pun lari pergi bawa bagi Imam Malik, dia bagi. Ni anggur untuk kau. Aku dapat. Imam Malik kata, kan? Aku duduk sini pun dapat anggur kan? Jadi sezahir benda tu, you usaha, you tak usaha memang akan dapat lah. Tapi hakikat dalam hati kena percaya. Rezeki, jodoh, pertemuan, takdir tu semua dah ditetapkan Allah lah. Dalam ilmu Allah kan. Macam itu. Jadi, you buat yang terbaik. Sebab apa yang lepas tu lah takdir you yang jelas. Tapi tak tahu apa takdir you kat depan. Dan hari ni kita buat yang terbaik lah. Macam sahabat buat, macam Nabi SAW buat. Pergi dakwah, pergi perang, buat yang terbaik. Do the best. Kita tak tahu kita punya takdir kan. Apa yang Allah takdirkan untuk kita kan. Sebab ada orang pergi perang, tapi tak mati syahid. Ada orang tak pergi perang, tapi dapat pahala syahid. Kita tak tahu. Itu semua nanti akan di-revealkan lah, akan datang kan. Jadi, you simpan-simpan banyak pun, bankrupt. Memang sedih lah. You simpan sikit-sikit pun, dapat banyak. Sebab, dalam saya punya kerjaya ni, ada satu klien ni, dia simpan 1 bulan 100. After sometimes, duit dia dah jadi 16,000. Kalau kira-kira, sebulan 100, mana boleh capai benda tu? Kan? Tapi sebab, mungkin dia orang yang baik. Jadi, sampai tahap kita uruskan portfolio dia semua kan. Duit tu bergandingan banyak. Ada orang simpan duit banyak. Kan? Tapi fund yang sama. Tapi tak dapat banyak macam itu juga. Mungkin timing yang berbeza, masa yang berbeza. Bukan rezeki dia. Dia dapat tahu benda yang lambat. Jadi, kadang-kadang cuma kita kena percaya kita berada di tempat yang betul pada waktu yang betul. Kan? Itulah. Jadi macam buat yang terbaik, belajar, apply, dan semoga benda yang kita buat tu dapat berkat lah kan. Dan benda yang betul lah. Dan Allah redha. Tuan, terima kasih banyak Tuan. So kita pun dah sejam sebenarnya. Kan? Apa sedar Untuk saya sedar. Untuk saya sedar. Dan basically dekat setiap kali episod, sebab setiap kali kita record, memang bila saya close statement tu, memang itulah respon saya dapat. kita bila cakap, kita macam banyak benda kita nak kongsi. Tapi adakah apa yang kita kongsi ni relevan untuk orang lain kan? Bagi saya relevan. Cuma waktu tu mungkin belum waktunya. Faham. Dia macam tahu sekarang tapi tak semestinya faham sekarang. Ataupun mungkin you dah tahu lama. Kan, mungkin apa yang saya cakap ni orang 50-an, 60-an tak relevan lah. Mungkin umur 20-an relevan. Kan? Mungkin kita cakap ni orang 40-an, yelah ni mistake yang kita pernah buat. Mungkin orang kata, okay, ni mungkin ni aku pernah buat dan ni aku tak pernah buat. Kan? Jadi itulah. Semoga relevan lah. Semoga apa kita panggil orang yang dengar podcast ni
Dia dengar pada waktu yang dia perlukan. Oh wow, insyaAllah. Biasanya macam tu. Kan? Dia Biasanya buka macam tu. biasanya macam itu kan. Biasanya macam tu. Algoritma buat kerja dia. Alright Tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Tuan.